Siapakah orang pertama yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam? Mereka bukan perogon, mereka bukan pezina, mereka bukan peminum arak, mereka bukan pencuri, perompak, pengkhianat. Tapi mereka adalah asalnya beriman kepada Allah. Tapi disebabkan satu sahaja perbuatan mereka, iaitu ego kepada Allah, angkuh kepada Allah, menyangka dirinya lagi baik daripada orang lain. Golongan inilah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka jahanam. Samalah, siapakah manusia pertama dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam? Dia adalah iblis laknatullahi alaih. Bagaimana sebelum ni dia berdakwah, bagaimana sebelum ni dia beribadah, bagaimana sebelum ni dia sujud siang dan malam. Inilah kita boleh muhasabah diri kita pada hari ini. Sejauh mana pun ilmu yang kita belajar, setinggi apapun darjat kita di sisi manusia, tetaplah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. The moment Allah bagi arahan, akur dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adakah kita ni nak jadi salah seorang pengikut kepada iblis yang dihumban masuk dalam neraka jahanam?